Aduh, sakit. Nampak kuning-kuning tu? Kalau hampa tengok bawah mikroskop, rupa dia macam ni. Tajam-tajam weh. Yang ni lah uric acid yang doktor panggil monosodium uric crystal. Patutlah gout sakit. Tarung duduk kat sendi. Kat sendi ibu jari kaki. Kalau sentuh dengan kasut sikitnya, boleh menjerit satu taman. Makan ibuprofen. Doktoran, tak jalan dengan painkiller biasa. Korang kena ingat lah, gout boleh rosakkan sendi. Jahanam tak weh. Permanently. Bentuk sendi. Lebih sendi jari ni. Lutut. Tak payah sembang lah. Dah jahanam habis dah. Yang ni ayat sendi untuk gout. Nampak? Kuning cayak. Maksudnya sendi radang. Sakit gout, hampa memang kena jagalah uric acid dalam darah. Kalau tak, jadi balik. Tambahkan bilik, mau tengok sajalah. Kali nak buat apa? Tinggi dengan purin. Ringin, pedai goreng. Memang sedap. Tapi kena ingat hang gout. Tinggi uric acid ni. Makan pedai, tegak lagi ibu jari. Makan lagi ubatan sakit. Pusing darah tu lah. Sampai mampus. Sampai bila? Gout ni dia macam lifestyle related disease. Hang memang kena kawal paras uric acid. Tinggi sikit trigger, kena. Ada je boh yang dapat redahkan uric acid dalam darah secara semula jadi. Macam tak cherry. Bukan bohong Ada kajian tahun 2019. Systemic review. Cherries untuk kurangkan uric acid dalam darah untuk gout. Systemic review ni melibatkan 6 jenis study besar. Tak cherry rendahkan uric acid dalam darah. Ini buah-buahan kot. Bukan ubat. Kajian tahun 2012. Cherry consumption decrease risk of recurrent gout attacks. Kajian lagi. Tak cherry tinggi antioksidan macam camphorol, quercetin. Bukan setakat dapat kurangkan uric acid dalam darah. Dapat kurangkan keradangan gout juga. Memang ada kajian saintifik. Bukan overclaim. Tapi memang susah dapat tak cherry ni. Mau try cari jus brand ni. Blackwood Pure Tak Cherry. No added sugar dan bukan pure concentrated. Untuk rendahkan uric acid dalam darah, kena minum tak cherry 8 ounce setiap hari. 8 ounce tu lebih kurang 250 ml lah. 250 ml bukan langgar terus Air sejuk, letak ais, sang. Bismillah. Kacau. Korang fikir manis kan? Bismillah. Manis apa pun tak rasa. Masam. Tapi kita minum pun memang untuk sihat kan. Untuk hang pula ada gout. Hampa orang nak manis-manis. Hang tak tahu manis fructose tu jahanamkan lagi gout hang. Kalau fructose ni antara punca pada gout sebenarnya. Tak tahu kan? Kalau tak ada duit nak beli tak cherry betul pastikan cari jus brand Blackwood sahaja. Brand lain aku tak pasti tinggi gula ke tak, aku tak tahu. Wallahualam.